Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua murid kelihatan begitu teruja dan tidak sabar untuk memulakan pengembaraan pada hari ini. Tiba di area Seremban. Sedikit masa digunakan untuk berehat dan mengumpul tenaga sebelum meneruskan perjalanan. Rombongan meneruskan perjalanan menuju ke Karangkraf. Di sinilah murid-murid berpeluang melihat dengan lebih dekat dunia penerbitan, percetakan dan penghasilan bahan bacaan. Sepanjang berada di Karangkraf, berbagai pengalaman dan pengetahuan baharu yang telah diperoleh. Lawatan ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membuka mata murid tentang bagaimana sebuah bahan bacaan dihasilkan dan diterbitkan. Hai, Assalamualaikum. Saya berada di sini dengan wakil syarikat Karangkraf. Tuan boleh menceritakan apa itu Karangkraf secara ringkas? Secara ringkasnya adalah Karangkraf ni adalah sebuah syarikat media dan juga penerbitan buku lah. Mostly kami punya produk, kita produce Al-Quran, surat khabar dan juga buku lah, novel. Jadi Karangkraf ni dah ditubuhkan pada tahun 1978 dan sampai sekarang Karangkraf dah berusia 48 tahun lah. Setelah selesai sesi lawatan di Karangkraf, rombongan bergerak ke Masjid Shah Alam untuk menunaikan solat dan menikmati makan tengah hari. Seterusnya, rombongan menuju ke Sungai Wang Plaza untuk menaiki bas Hop On Hop Off City Tower. Perjalanan ini memberikan peluang kepada murid untuk melihat keindahan dan mercu tanda menarik di sekitar Kuala Lumpur. Walaupun penat, wajah murid-murid tetap ceria dengan pelbagai pengalaman baharu yang diperoleh. Sekian daripada saya. Bye.